ingin merebut peluang dagangan jangka pendek pada awal 2026. Beri perhatian, walaupun prospek jangka panjang dolar Amerika Syarikat kekal lemah, bulan Januari mungkin menyaksikan satu pemulihan singkat, satu nafas terakhir, sebelum aliran menurun berterusan. Lantunan jangka pendek mungkin sudah hampir. Hai semua, ini Ultima Markets. Pada hari Isnin, Bank of Japan telah mengeluarkan ringkasan pandangan daripada mesyuarat dasar monetari Disember yang menjadi tertingkap penting untuk memerhati langkah seterusnya BOJ. Mari kita imbas secara ringkas. Menjelang akhir 2025, apabila Rizab Persekutuan menyuntik kecairan dan Bank of Japan menaikkan kadar faedah, dolar Amerika Syarikat menerima tekanan dan mengalami pembetulan yang ketara. Namun, apabila memasuki Januari 2026, arah aliran pasaran mungkin mula berubah, sekurang-kurangnya dalam jangka pendek. Mengapa kami mengatakan demikian? Mari kita lihat beberapa isyarat utama. Pertama, data pekerjaan. Ia ibarat termometer ekonomi. Laporan gaji bukan perladangan Amerika Syarikat bagi bulan Disember yang dikeluarkan minggu ini berkemungkinan besar menunjukkan peningkatan lanjut. Sekiranya data keluar kukuh, pasaran akan menilai ekonomi Amerika Syarikat sebagai lebih berdaya tahan dan jangkaan terhadap pemotongan kadar faedah persekutuan akan menjadi lebih berhati-hati. Ibarat menjangkakan majikan memberikan bonus bulan depan, tetapi apabila syarikat berada dalam keadaan yang sangat baik, keperluan mendesak untuk memberi bonus berkurangan. Akibatnya, tertingkap pemotongan kadar persekutuan pada bulan Februari mungkin tertutup buat sementara waktu. Jika tiada keperluan segera untuk memotong kadar, dolar akan memperoleh ruang bernafas dalam bulan Januari. Kedua, gambaran teknikal. Dolar ketika ini kelihatan seperti spring yang dimampatkan secara berlebihan. Dari sudut teknikal, penunjuk momentum dan data kedudukan bagi indeks dolar Amerika Syarikat menunjukkan keadaan terlebih jual. Penurunan berlaku terlalu jauh dan terlalu pantas. Pada carta, kawasan sekitar 96.4 telah membentuk dasar berganda yang kukuh, manakala paras 97.5 bertindak sebagai sokongan yang sangat kuat. Penurunan lanjut dari paras ini adalah agak sukar. Sekiranya data gaji bukan perladangan PET bulan Disember benar-benar bertambah baik seperti yang dijangkakan, pemulihan jangka pendek dolar hampir pasti berlaku. Di bahagian atas, pedagang boleh memberi perhatian kepada paras rintangan psikologi 99 dan 100. Sudah tentu, terdapat juga bunyi politik, seperti kenyataan Trump bahawa pengerusi Fed mesti mendengar, atau kemungkinan Hasid mengambil jawatan. Dalam jangka panjang, faktor-faktor ini sememangnya boleh melemahkan dolar. Namun pada masa ini di bulan Januari, pasaran lebih tertumpu kepada aliran tunai semasa dan data jangka pendek. Sebagai pedagang, kita perlu fokus kepada pergerakan yang berada tepat di hadapan kita. Walau bagaimanapun, jangan terlalu terikat dengan rally ini. Di Ultima Markets, kami lebih suka menyebutnya sebagai kilauan terakhir sebelum pudar. Apabila memasuki separuh kedua suku pertama, dengan data pekerjaan yang mula melemah dan tertingkap pemotongan kadar dibuka semula, dolar berkemungkinan besar kembali ke aliran menurun jangka panjangnya. Skim kemungkinan hala 7 dolar pada permulaan 2026. Dan kami berharap Ultima Markets membantu anda melihat arah pasaran dengan lebih jelas.